Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Lagi sekali kita bertemu dengan soalan set 2 nombor 6, iaitu latihan pandangan bantuan. Okey. So macam mana cikgu tahu ini adalah pandangan bantuan? Kita ada garisan paksi pada XY, yang ada XY pada salah satu muka unjuran. Okey. Bongkahlah pandangan hadapan dan ada pandangan sisi. Okey. Baiklah. So macam biasa kita fahamkan soalan dahulu. Tunjukkan pandangan ortografik. Okey, dua ni adalah pandangan ortografik bagi objek A, dia dah bagi dekat sini. Unjurkan pandangan tambahan pada satah X1 Y1 dan butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan dan markah adalah 15. Jadi jangan bazir masa lukis garisan terlindung. Okey. Dia tidak nyatakan pandangan tambahan apa. Okey, jadi kita kena fikirkan, kita kena analisis dan kena fikirkan jenis pandangan yang mana. Baiklah, cikgu yakin anda faham mengenai unjuran. Ini adalah XY. XY adalah pandangan mata kita, pandangan pada bahagian XY ini. Jadi di sini kita tahu XY ini adalah pandangan pada muka condong yang ini. Jadi kita cek dahulu berapa sudut XY. Okey, so biasakan semak dahulu. Kita tengok XY bukan 45 darjah. Okey, bukan 45 darjah. So kita ambil lagi baris, bukan juga 30 darjah. Bukan 90 darjah. Okey, tapi bila kita letak macam ni, kita dapati dia adalah sudut 60 darjah. Okey, pastikan kita punya kertas adalah lurus lah. Okey, pastikan dia lurus dengan pembaris kita. Pastikan ia lurus dengan baris kita dan kita akan dapati dia sudut 60 darjah. Okey. Jadi jika XY adalah 60 darjah, okey, jika XY kita adalah 60 darjah, jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu dapatkan 90 darjah, membuat garisan 90 darjah ataupun garisan bersudut tepat pada muka XY. Jika sudut XY adalah 60, jadi sudut 90 darjah dia adalah menggunakan 30 darjah. Jadi kita boleh buat unjuran dahulu. Semua titik yang mungkin digunakan. Untuk lengkung, cikgu akan buat unjuran kemudian. Okay. Baiklah, kita dah buat unjuran 90 darjah dengan muka XY. Okay. Baiklah, jika yang tak boleh imagine, yang kata cikgu saya tak menampak lah apa semua. Okay, bukan tak nampak, awak hanya perlu memahami pandangan. So ini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Ini adalah pandangan sisi. Okey. Jadi, jika kita pandang dari hadapan, kita akan nampak bentuk ini, dan daripada pandangan sisi sebelah sini. Okey. Dan manakala XY pula akan pandang secara serong pada muka ini. Muka condong lah. Okey. Jadi kita buat satu-satu. Kita buat dulu numbering pada bongkah objek. Okey, cikgu pilih beberapa muka yang cikgu rasa nampak. Kita cek dulu yang kita rasa kita nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, so semua titik lah saya letak. Okey, selepas buat numbering kat sini, kita pindahkan numbering dekat sini pula. Okey, ini pandangan hadapan pandangan hadapan. So ini adalah 2 dan 1, 3, 4. Ini adalah 10, 7 dan 5. Ini adalah 6, 9 dan 8.
14 dan 13, 12, 11. Okey. So kita pindah pula nombor yang sama juga, pindah pada pandangan sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So dah cukup 14. Okey. Jadi sekarang ni sebelum kita buat pindahan nilai, okey, cikgu selalu nampak ada murid yang ambil nilai kalau bongkah ini telah digunakan untuk ujuran, jawapan kita tak guna lagi dah gambar ni. Kita akan guna gambar yang satu lagi. Okey. Cikgu selalu nampak ada murid dia terus buat unjuran ni. Salah ya, kita bukan buat unjuran ni macam unjuran ortografik, bukan. Okey, dia adalah pandangan yang berbeza. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita tengok yang ni. Kita buat unjuran atas dengan bawah. Paling atas, paling bawah Sebab daripada atas kita nampak yang ni. Ini. Okey. So, kita tengok X. X pergi pada bongkah. Okey, itu cara cikgu Ini salah satu cara cikgu. X pergi ke bongkah dan unjurkan pada sisi. So, unjur pada sisi. So, ini adalah X. Di bahagian atas ni adalah X. Y unjur pada bongkah pandangan hadapan dan turun pergi ke kanan pada pandangan sisi Y. Jadi sekarang XY kita adalah menegak, bukan secara mendatar, secara menegak. Jadi kita boleh pilih sama ada kita nak letak XY dekat sini, tengah, tengah, tengah atau paling kiri. Okey, cikgu nak ambil jadi macam mana kita nak pilih, ada banyak cara, ikut kemudahan awak. Okey, kalau cikgu akan cek dulu adakah cukup ruang untuk cikgu letakkan jawapan. Cikgu akan ambil nilai paling panjang. So nilai paling panjang adalah ni lah, dari 9, 12 ni. So dia cukup, dia tak masuk pada ruangan soalan. Jadi cikgu boleh pilih XY pada hujung. Okey, jadi kalau kita pilih XY pada hujung, so biasanya cikgu akan buat satu garis lurus binaan garisan binaan lurus. Okey. Tapi yang ni cikgu pekatkan supaya awak nampak rujukan kita garisan rujukan kita warna purple. So ini X dan Y, bermaksud titik 1, 4, 5, 6 dan 9 akan berada pada garisan XY. So titik 1, nampak yang ni 1 akan berada pada garisan XY. Titik 4 pun sama. Macam tu cara dia. 4. Yang ni titik 5. Kita cari 5. 5 akan berada pada XY. Ni 5. 6 dekat sini. 6 dan 9. 9. Okey. Kita buat tanda supaya kita tak cuai lah. Okey. So daripada sini kita dah tahu dah titik mana. Cuba tengok dekat objek kita dekat bahagian atas. 1, 4, 5, 6, 9. Tepi ni. Jadi kalau tepi ni semua kita dah ada garisan, jadi kita nak buat bentuk apa? Kalau saya akan buat bentuk 1, 2, 3, 4. Sebab dia paling atas dekat kat situ. Okey. Jadi nilai mana yang kita boleh ambil? Okey, kita tak boleh ambil lagi nilai menegak sama dengan XY. Tak boleh, kita kena ambil bertentangan dengan dia. So kalau ini tegak, kita kena ambil mendatar. Jadi cikgu akan ambil jarak mendatar. Okay, ambil jarak mendatar dari XY ke 2 dan 3. Okay, so 2. Saya pindah salah satu, 2. Dan nilai 3. Okay, dah dapat. Jangan simpan. Terus buat garisan. Pekatkan garisan. Sebab jawapan kita bukan, markah kita bukan berdasarkan titik, tapi berdasarkan garisan. So sila pekatkan terus jawapan. Yang ini pun kita nak garis terus pun boleh, sebab kita tahu dia ada garisan. Dia ada garisan. Okey, next kita nak buat bentuk apa pula? Okey, contoh kita nak cari titik 11. Kita nak cari titik 11. So dekat sini kita ambil jarak 11. Okey, 11 sama dengan 10. 11 sama dengan 10. Jadi 11 ambil jarak 11, ambil
tandakan 11 dan 10. 10 dengan 5 sama line. Okey. So kita boleh tengok sini 2 dengan 11 adalah lengkung. Kita setting kat sini lengkung. Ni pun sama lengkung. Okey, 4 dengan 5 lurus, nampak? Dah lurus, dah lukis. Okey, so 1 10. Ini 11, ini 11 10 ada garisan. So kita ambil kita garis. Lepas tu kita nampak 10 jumpa 5. Terus garis. Okay, next kita nampak cikgu 10 dengan 5 ada 7 dekat situ. So kita ambil nilai 7. So nilai 7 sama dekat tempat dia. So ini adalah 7. Okay, next kita nak buat muka apa? 6. 6 ada, 5 ada, 6, 7. So nampak bentuk ni. Yang ni dah boleh buat. So bentuk ni dah settle. Kita buat yang kat segitiga. Nampak rupanya. Okay, so kat situ dah apa? Habis. Okay, kita nak buat bentuk mana pula? 6, 9 dengan 8. Okay, so kalau 6, 9 dengan 8 kita ambil jarak. Okay, 8 pun sama jarak dengan 7. Jadi kita ambil 8. Mana 8? Kita tengok dekat gambar sini. Okay, so ni 8. 8. Okay, sambung ikut sama macam yang kita tengok ni. Okay, sambungkan titik. Sambungkan titik dengan betul. Okay, so yang ni tadi kita dah pekat, so dah ada. Nampak? Kita dah dapat 8 dekat sini, 7 dekat sini. So 7 dengan 8 ada garisan. So yang ni pun kita boleh garis. Okay, 14. 14 sama dengan 8 tadi. Nampak 14 kan dia sama tempat. So tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tapi kita tahu 14 di sini. 14. Nampak 14? 14 kat sini. Okay, 14 dekat sini. Next. 7 dah ada, 10 dah ada. Ni 11. 10, 7, 14 ada 13. So 13 jarak dia kita tak ambil lagi. So ni 13 dekat sini jarak dari XY. Ambil jarak untuk 13. 13 di sini jangan salah, di sini atas sikit. Dekat sini. So inilah 13. Okay, jadi 13. Kalau di sini 13, cuba tengok 13 cantum dengan 14. So 13 jumpa 14 and then 13 jumpa 10. Okay, dah settle muka ni. Yang ni pun dah siap, ini dah siap. Okay, dekat sini 10, 10, 11, 10, 11, 13 ada 12. Kalau 12 sama dengan 13, okey. So 12 sama dengan 13, jadi dia akan nampak lah kat sini. So kita ambil jarak bersama ni, jarak ni 12. Kita ambil, jangan salah garisan. Dan 12. So sini adalah 12. Kita cantumkan ikut garisan. Sebab tu kita belajar masa tadika. Kita belajar cantum titik. Sambung titik. Okey. So dah siap yang ini. So tinggal lengkung sahaja. Yang ni dah siap, kita tinggal lengkung. Okey. So kita ada dua lengkung. Menggunakan lengkung yang diberi pada pandangan sisi. Okey. Diketahui lengkung yang pertama 3, 10. 3, 10. Lengkung yang kedua adalah 2, 11. So 3, 10 dengan 2, 11. Jadi dua garisan ini kita akan buat garisan untuk lengkung. Jadi disebabkan kita buat garisan untuk lengkung bagi dia tadi sama macam sebelum ni, berapa titik antara? Kena 3. So kita akan ambil 3. Nampak? 1, 2 dan 3 titik antara. Okey. So titik kritikal kita dah ada. Yang ni 2, yang ni 3. Titik kritikal kita dah ada, tinggal titik antara. So saya letak nama dia A, B, C. So A, B, C kita ada 2. A depan dengan A belakang. So A untuk depan, A, B, C depan. Dan juga A, B, C bahagian belakang. Jadi yang ini kita belum unjurkan lagi naik atas. Jadi kita gunakan set square yang sama untuk buat unjuran.
So kita tunjukkan bagi ke 6 titik tersebut. Okay. So hati-hati masa pindah titik. So cikgu mulakan dengan A dahulu. Ambil jarak dari X ke A. Bukan lengkung ni jarak lengkung yang ambil. Kan cikgu dah cakap, kita hanya boleh ambil jarak mendata. Okay. Ambil jarak A. So A kat sini, A yang pertama, A depan dengan A belakang. Yang B, kalau orang nak tanda semua depan belakang saja, depan saja dulu pun boleh. Macam cikgu nak cepat, so cikgu akan tanda A depan, A belakang, B depan, B belakang. Tapi bila sambung kita jangan cuai, kita kena sentiasa peka lah. Okay, C depan dan C belakang. Okay, ni ada dua ni, so saya ambil ni atas. Jadi bila dah dapat, kita akan sambungkan lengkung tersebut hingga tempat yang sepatutnya. Pilih lengkung yang terbaik pada French curve. Okay. Dan seterusnya nampak yang ni C sepatutnya atas, tapi cikgu dah terbawa ke bawah. Jadi kita kena hati-hati lah yang tu. Okay, sambungan dia. Okay, so dah siap. Sambungan kita dah lengkap. So contohlah awak buat macam ni. Okey, contoh awak buat. Awak kan selalu buat macam ni. Okey, apa jadi? Tolong lengkapkan balik bentuk dia, garisan dia. Okey, sebab ini semua adalah markah. Titik-titik yang awak nyatakan itu adalah markah. Yang awak tanda tu boleh dinyatakan sebagai markah. Kat sini, so kita kena dapatkan balik jarak. Sebab tu kalau cantum, biar cantum dengan betul teruslah. Macam cikgu tadi, cikgu buat contoh kesalahan sekiranya titik tersebut tersalah. Okey, tunjukkan balik. Kita dah siap. Jadi inilah jawapan kita tanpa butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey. So boleh lengkapkan jawapan anda. Good luck.